Siapa MO1? Tell me who is MO1? Tak tahu. Kenapa DOJ tak ada sebut nama? Tetapi Abdul Rahman Dahlan ada sebut nama. Dia ada mengakui MO1. Siapa MO1? Siapa MO1? Kita semua tahu, tetapi Nasir tak tahu. Bukan sahaja Nasir tak tahu, Abdul Rahman Dahlan kata only Indians don't know. Betul. Only Indians don't know who is MO1. Ramai idiot dalam kabinet tak tahu siapa MO1. Norma baru-baru ini Hisamuddin tak tahu siapa MO1. Mana tahu Norma Ismail Sabri pun ada sebut tak tahu siapa. Tetapi siapa MO1? Betul? Mau tahu siapa MO1 dan siapa isteri MO1? Siapa isteri MO1? Rakyat Malaysia tahu, tetapi kabinet menteri-menteri tak tahu. What is wrong with our country? Something is kenapa Presidential Council hari Khamis adalah suasana baru dalam tanah air kita. Kita boleh ubah, betul? Sokongan pengundi-pengundi tetapi dapat 60% kerusi-kerusi parlimen. Nombor khasnya selepas tidak lagi Pakatan Rakyat. Hadi menjadi kawan baik karib Tun Dato' Sri Najib. Tetapi kita ubah. There is a new hope, a new air. The country is on the move. We can change. Betul. Kenapa kita perlu ubah? Oleh kerana kita tak berjaya ubah dalam PIU 13. Akhirnya kita Malaysia menjadi global kleptokrasi. Kalau kita berjaya dalam PIU 13 hari ini, Malaysia tidak akan menjadi kleptokrasi. Betul? Dan sebab itu dalam PIU 14 kita mau selamatkan tanah air kita. Kita mau selamatkan Malaysia. Kita tak mau global kleptokrasi, kita mau demokrasi di Malaysia. We must go back. We must reclaim our country. Inilah peristiharan merdeka dan Malaysia. Apa sebut dalam peristiharan merdeka dan Malaysia? That we shall be forever a sovereign, democratic and independent state founded upon the principles of liberty and justice and ever seeking the welfare and happiness of its people and the maintenance of a just peace among all nations. We have lost our moral compass. We have lost our moral moorings. We must reclaim our own country. Kita sudah lupa apa ada dalam perlembagaan kita. Kita ada lupa apa dalam rukun negara kita. Kalau kita ada ikut perlembagaan Malaysia, kalau kita tak setia kepada rukun negara, Malaysia tidak akan menjadi global kleptokrasi. Betul?
we have official religion. Islam is not official religion. Malaysia is the land of the great religions in Malaysia. How did Malaysia become a global capital country? How? Why? Rukun negara, good morality, good behavior and morality, rule of law, respect, uphold the constitution. How do we end up as a global capital country? Itulah sebab we have to reset, reclaim Malaysia. Dan this what misi ini ialah satu sangat suci untuk our children and our children's children, not for just ourselves, for our children and children's. And PRU 14, we must set out to reclaim our country. We do not want Malaysia to be a global kleptocracy. We want democracy, we want justice and happiness for our people. Thank you very much. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Lim Kit Siang. Seperti mana yang kita semua tahu, DAP selalunya digunakan sebagai bogeyman, ya, untuk menakut-nakutkan, memomok-momokkan khususnya masyarakat Melayu lah. Takut DAP akan berkuasa, DAP dominasi lah dan sebagainya. Tuan-tuan ada di Selangor sekarang ni, tahu tak? Ya? Di Selangor ni DAP 14 kerusi adun, ya, PKR 13, PAS 13, Amanah 2. Adakah negeri Selangor ni didominasi oleh DAP? Tak ada. Lalu apa yang ditakut-takutkan? Daripada ucapan Yang Berhormat Lim Kit Siang tadi, adakah dia ajak kita tinggalkan perlembagaan? Tak ada. Kembali kepada perlembagaan Malaysia. Jadikan Malaysia negara yang hebat bila kita pegang kepada prinsip-prinsip rukun negara dan perlembagaan negara kita. Setuju tak setuju, tuan-tuan? Ya? Dengan ini dah tiba masa kemuncak program kita pada malam ini. Saya dengan segala hormatnya ingin menjemput pengerusi Pakatan Harapan, Dr. Mahathir Mohamad, untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia saudara juru acara majlis, yang berhormat pemimpin-pemimpin parti-parti yang bergabung, Dev kehormat tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian. Saya amat gembira pada malam ini. Ya, memang biasa kita adakan forum yang mana semua pemimpin daripada 4 buah parti yang nak jatuhkan Datuk Seri Najib ini ada bersama di atas pentas dan menyampaikan ucapan. Tetapi dahulu yang menganjur perhimpunan ataupun apa nama kita punya forum ini bukan Pakatan Harapan, tetapi anggota-anggotanya yang menyebut pemimpin-pemimpin daripada parti-parti anggota sekarang ini. Tapi malam ini majlis kita ini adalah anjuran buat kali pertama oleh Pakatan Harapan. Ini bermakna progres, kemajuan.
kemajuan dalam usaha kita untuk memperbaiki negara kita, untuk menyelamatkan negara kita, untuk kembalikan negara kita sebagai sebuah negara yang cemerlang, yang dapat dibangunkan dengan pesat dan berlaku adil kepada semua kaum. Ya, memang ada perasaan tidak puas hati dan sebagainya, tetapi umumnya negara berbilang kaum ini selepas mencapai kemerdekaan dapat hidup rukun damai dan dapat dibangunkan dengan begitu baik. Kalau kita kaji negara-negara yang mencapai kemerdekaan bersama dengan kita di Afrika, di mana-mana tempat, kita dapati mereka tidak dapat memajukan negara mereka. Walaupun mereka, penduduk mereka terdiri hanya daripada satu kaum, tetapi mereka gagal untuk membangun negara mereka. Tetapi negara kita ini dengan adanya 3 kaum, 29 suku-suku kaum, tetapi kita dapat bangunkan negara kita ini kerana kita mempunyai kebolehan. We have the skill, the ability to develop our country. Saya sedar bahawa saya dulu adalah pemimpin Barisan Nasional. Saya menang selalu, tak pernah kalah, menang 2/3. Bukan semata-mata kerana kita kuat, tetapi kerana parti lawan lemah. Kenapa mereka lemah? Pada mulanya mereka tidak bersatu sama sekali. Mereka berlawan sesama mereka, mereka kalah dan BN menang. Lepas itu datang Tunku Razali, dia ni membawa sistem Barisan Nasional, cuba menggabungkan parti-parti lawan, tetapi tak begitu berjaya sebab ada parti yang tidak memberi kerjasama yang erat kepada gabungan parti lawan. Selepas itu Tunku Razali pun kembali kepada BN, balik kepada UMNO. Lepas itu Datuk Seri Anwar pula cuba menggabungkan parti lawan, namun dia juga gagal dalam pilihan raya yang lepas. Walaupun ada Pakatan Rakyat, tetapi mereka tidak dapat dipimpin oleh satu kepala dan juga tidak dapat menggunakan simbol yang satu. Mereka guna 3 simbol. Ini mengelirukan rakyat. Bila rakyat pergi mengundi, mereka perlu bertanya, ini Pakatan Rakyat ataupun Parti Keadilan ataupun Parti DAP ataupun Parti PAS. Pada masa itu belum ada amanah. Bersatu pun tak ada lah. Ya. Jadi bila kita mempunyai matlamat yang sama, saya lihat UMNO ini sudah menyeleweng jauh daripada tujuan UMNO di tubuh. Daripada parti untuk orang Melayu, dia jadi parti untuk pahlawan Bugis. Pahlawan apa? Dia lari, dia nunggu dia main sini. Kalau tidak, dia tak hidup sempurna. Kuningnya pahlawan Bugis. Pahlawan Bugis ni lanun pun banyak juga. Yang ada kepada orang ini ialah sifat-sifat yang ada kepada orang lanun. Hombak, pirate. These are the pirates who came here. Some pirates are good. Bapaknya baik, tapi anaknya dia kembali kepada sifat-sifat yang ada mungkin pada tuk nenek dia, jadi lanun.
Jadi dia ni macam mana dapat jadi Perdana Menteri. Kita tak tahulah bahawa dia bukan panglima pahlawan Bugis. Dia ni lamun Bugis. Belum pegang jawatan dia baik ke main? Cukup baik. Tak ada orang yang lebih baik daripada Datuk Seri Najib. Kita pun percayalah juga. Handsome. Bukan lagi belagak. Dia kononnya dapat kelulusan di universiti di England, tapi ada orang kata dia tak dapat, dia bohong. Dia tak dapat kelulusan apapun. Tapi dia bodek saya. Sepanjang masa dia bodek saya pasal dia tahu kalau dia baik dengan saya, mungkin saya pilih dia. Dan akhirnya saya pun pilih. Mana nak beritahu, ini anak Tun Razak. Takkanlah Tun Razak yang begitu menjadi pemimpin yang begitu disayangi oleh rakyat mempunyai anak macam Datuk Seri Najib. Tak ada siapa pun yang bagi tahu. Dalam dewan ini siapa yang bagi tahu ke saya kata Najib sebenarnya lalu. Tak ada, nobody told me. Sebab itu saya pilih dia. Ini kata seorang falsafah. Dia kata kalau nak tahu jenis manusia apa seseorang itu, bagi kuasa kepada dia. Bila bagi kuasa, barulah timbul apa jenis manusia, karakter manusia itu barulah timbul. Dan bila dia pun dapat kuasa, tiba-tiba saya dapati dia dah mula jadi penyangang. Banyaklah orang yang datang minta saya buat sesuatu. Saya tanya, nak buat sesuatu apa? Buatlah sesuatu, pasal dia ni penyangang. Saya pun cuba nasihat, tak laku. Lama-lama saya kata saya nak keluar parti lah, pun tak laku. Jadi saya keluar parti, saya nak duduk diam saja. Saya kena cari jalan untuk jatuhkan penyangak ini. Kalau kita nak jatuhkan penyangak, kita kena kuat. Sebuah parti saja tak boleh kuat. Kita dah lihat beberapa buah parti lawan, masing-masing tak mampu nak kalahkan kerajaan. Kerajaan yang terdiri daripada gabungan 13 buah parti. Parti PAS tak boleh menang, parti DAP, parti lawan mesti bergabung. Kita mesti betul-betul bekerjasama. Kita mesti susun diri kita supaya dia merupakan satu parti yang betul-betul berwibawa, berkekuatan. Itulah sebabnya yang parti Pribumi pun merapatkan diri dengan pemimpin-pemimpin yang dulu kita bermusuhlah. Tapi lah tak bermusuh dah. Saya kawan baik dengan Kit Siang. Marah betul orang UMNO. Najib kata kalau UMNO jatuh, Kit Siang jadi Perdana Menteri. Sebenarnya Kit Siang boleh jadi menteri lama dah. Tahun 69 bila Tun Razak cuba nak tubuh Barisan Nasional, parti DAP dijemput. Bukan saja dijemput gerakan, bukan saja dijemput PPP, bukan saja dijemput SUPP, tapi parti DAP pun dijemput. Tapi
Kalau Kit Siang nak jadi menteri, dia join lah. Yang mana masuk semua join, dapat jadi menteri. Tapi dia tak ingin nak jadi menteri pun, jauh sekali dia jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu bergabung. Kita perlu bergerak bersama. Kita punya slogan dalam Parti Pribumi ialah bercerai kita roboh, bersatu kita teguh. Kita mesti satu. Tiap-tiap satu parti daripada 4 buah parti ini, tiap-tiap satu parti mempunyai perjuangan yang tersendiri, matlamat yang tersendiri. Ada yang nak buat reformasi, ada yang nak buat macam-macam pertukaran, nak kembali kepada the rule of law. Tapi kalau kita berjuang untuk parti masing-masing, kita tak akan menang. Kita kena cari satu matlamat saja. Matlamat yang boleh menjayakan segala matlamat parti-parti komponen Pakatan Harapan ini. Apa dia? Apa dia objektif kita? 4 buah parti ini. Dan objektif kita ialah untuk menjatuhkan kerajaan kleptokrasi Datuk Seri Najib. Semua daripada kita, 4 buah parti ini semuanya bersetuju ini adalah matlamat bersama Pakatan Harapan. Tidak ada soal berlainan pendapat, tidak. Satu pendapat saja, jatuhkan Datuk Seri Najib dan dirikan kerajaan yang dianggotai oleh 4 buah parti ini sebagai Pakatan Harapan. Kalau kita berjaya mengalahkan Najib dan mendirikan kerajaan, maka segala perjuangan matlamat masing-masing parti akan dapat tercapai. Kalau keadilan, nak ada reformasi. Kalau kalah tak ada reformasi. Tapi kalau menang, mungkin. Dan banyak lagi matlamat parti DAP, matlamat parti Amanah. Semua matlamat parti masing-masing ini akan tercapai dengan tercapainya matlamat utama kita, iaitu mengalahkan Datuk Seri Najib. We have to form the government. And untuk kita tubuhkan kerajaan ini, cara yang kita cuba, saya minta maaf, kita gagal. Kita cuba dengan cara undi tidak percaya. Kita tak dapat cukup wakil rakyat yang menyokong kita. Tak boleh buat undi tidak percaya. Maka kita cuba pula dengan cara membuat laporan polis. Polis tak bertindak, Attorney General AG tak bertindak, gagal. Kita cuba lagi sekali dengan deklarasi rakyat, minta tolong raja-raja, suruh bertindak terhadap Datuk Seri Najib, sekali lagi gagal. Yang tinggal kepada kita sekarang ialah pilihan raya. Pilihan raya bergantung kepada sokongan majoriti rakyat, bukan bergantung kepada undi pemimpin saja, tidak. Parti rakyat mesti sokong perjuangan ini. Soalnya kenapa perlu rakyat sokong parti lawan ini? Sebabnya kita semua dengar penjelasan yang panjang lebar, yang terperinci, yang dibuat oleh Tony Pua tadi. Saya tak pandai yang itu semua. Saya malas, tak baca sampai habis. Tapi dia boleh buat tunjuk atas apa dah di skrin
berapa banyak belanja beli cincin batu bukan batu di jalan lah, batu berlian warna merah jambu. Satu biji 20 berapa bilion dolar Amerika, 117 million ringgit, 117 bilion. Kita boleh buat berapa biji sekolah 4-5 biji itu jadi satu berlian ya. Manusia yang sekarang ini memerintah negara kita. Kita dengar apa berlaku di Singapura. Sudah ramai yang ditangkap kerana terlibat dengan salah guna wang MDB. Tapi bila tadi wang di Singapura kena tangkap ni pasal wang MDB, itu tidak ada kena-mena dengan kita. I have done no wrong. Ini satu cara rule of law, Najib. Kita buat undang-undang untuk selamatkan rakyat. Kalau berlakulah sesuatu yang tidak baik kepada kita, kita buat laporan polis akan selidik, akan bawa kepada mahkamah akan tentukan sama ada kita terinaya ataupun tidak. Itu rule of law. Tapi Najib punya rule of law blind sikit. Bila kita lapor kepada polis akan panggil kita, soal kita, masuk kita dalam tahanan, kena jail, lepas itu kena hadap ke mahkamah kerana kita jadi pengganas. Itu Najib's rule of law. Jadi kita tak boleh terima rule of law Najib ini. Selain daripada berlian, ini rule of law ini tak betul, Najib. Dan wang negara telah hilang begitu banyak. Tiba-tiba timbul dalam akaun dia. Tanya, macam mana masuk dalam akaun? Dalam keadaan tak boleh. Bila dah terpaksa mengaku duit masuk dalam akaun dia, Tok Arab bagi. Wah, Tok Arab ni baik sungguh. Saya biasa juga minta duit daripada Tok Arab untuk Universiti Islam, tak dapat satu sen pun. Itu kerja kebajikan. Apa dia yang Najib buat ni? Yang Arab nak bagi sampai berbilion-bilion. Yang sebenarnya curi daripada 1MDB. Bukan saja kita kata. Department of Justice Amerika mengeluarkan kenyataan 152 muka. Kenyataan yang kedua 350 muka dengan secara terperinci menjelaskan bagaimana wang MDB ini telah dicuri oleh Datuk Seri Najib. Duit yang ada dalam akaun dia itu datang daripada 1MDB. Ini tuduhan. Jahat sungguh kerajaan Amerika Syarikat ni. Kononnya saya latih pengaruh. Wah, saya besar. Saya kata ke Amerika, buat macam ni. Dia buat. Tambah Trump. Trump, tangkap Najib. Dia tangkap. Siapa nak percaya? Yang sebenarnya, apa yang berlaku ialah jenayah ini berlaku di Amerika, bukan di Malaysia. Jenayah ini berlaku di Amerika. Duit yang dicuri itu dan ditukar untuk jadi wang Amerika dibuat di Amerika. Itu namanya money laundering, membersihkan wang pencurian. Bila kita curi duit, lepas tu tiba-tiba kita ada duit banyak, orang nanti tanya, awak dapat duit tu dari mana? Dah bayar income tax tak? Jadi nak bersihkan duit itu, duit yang dicuri itu dialih menjadi dolar Amerika. Dengan dolar Amerika itu mereka beli mahligai, membuat gambar lucah dan macam-macam lagi.
Itu nak bersihkan duit. Kerajaan Amerika memang sedar akan perubahan ramai penyangak untuk membersihkan duit. Kalau buat di lain dia tak peduli, tapi kalau buat di Amerika, melibatkan mata wang Amerika, melibatkan bank-bank Amerika, harta-harta di Amerika, filem luca di Amerika, itu bermakna orang ini buat kesalahan di Amerika. Kita tak suruh Amerika ambil tindakan terhadap kesalahan Najib di Malaysia, dah. Dia ambil tindakan terhadap kesalahan yang dilakukan di Amerika. Dan Amerika menyebut tentang duit ini adalah duit 1MDB, dicuri daripada 1MDB. Bila kita tanya di sini, Attorney General kata, ada kesalahan apa-apa. Tapi saya tak boleh tunjuk dia punya dokumen. Masuk file dalam Official Secret Act. 3 laporan yang jelas menunjuk Najib curi duit yang dibuat oleh Bank Negara, MACC dan juga Auditor General. Semua ini mempunyai tuduhan yang tepat bahawa Najib curi duit. Tetapi AG kata, ini rahsia kerajaan. Bila jadi rahsia kerajaan, kalau kita sebut pun dia jadi salah. Kalau kita tahu apa isi kandungan laporan itu pun kita tak boleh sebut. Kalau kita sebut bermakna kita dah bocor rahsia dan tindakan boleh diambil terhadap kita. Tetapi kalau benar Najib tak salah, apa nak takut nak tunjuk laporan ini? Tetapi Najib memang salah, sebab tu dia takut bukti-bukti ini didedah dan diambil tindakan mengikut undang-undang negara. Tuan-tuan dan puan-puan, Official Secret Act ini saya pun tahu jugalah. Sebenarnya dulu 22 tahun lepas kerja sebagai Perdana Menteri. Takkanlah bodoh sangat tak tahu Official Secret Act. Official Secret Act itu bukan bermakna satu perbuatan jenayah menjadi official secret. Jenayah tidak. Yang kita kata official secret itu ialah surat-surat untuk kabinet, itu secret. Sampai kita dedah, dia secret. Ada rancangan-rancangan kita yang belum kita tentukan, itu secret. Ada juga perjanjian yang kita nak buat, sebelum kita buat kita tak boleh bagi tahu kepada orang ramai, itu secret. Tetapi kalau awak curi dalam kerajaan, itu bukan secret. Ini AG Hapasik ni buat. Dia belajar law ke tak? Saya tak belajar law lah. Saya bukan lawyer. Tapi lawyer pun tahu juga jenayah bukan secret. Menjadi tanggungjawab sesiapa yang tahu berkenaan dengan jenayah yang dilakukan, menjadi tanggungjawab membuat laporan polis, bukan sembunyi. Ini AG, dia tak tahu, dia sudah lakukan satu kesalahan besar, menyembunyikan bukti jenayah. Satu hari mungkin dia kena jawablah. Sebab itu kita perlu menang. Kalau tuan-tuan nak tahu, kalau nak tahu AG buat salah atau tidak, bagi kemenangan kepada Pakatan Harapan. Bila kita menang, kita akan kata, AG, datang sini. Awak buat salah atau tidak? Sembunyi bukti jenayah. Pada masa itu dia tahulah. Tapi nak sampai kepada masa itu, kita perlu sokongan daripada saudara-saudari sekalian. Lupakan segala masalah yang lama.
Ya memang dulu lama kita tak bersetuju berkenaan dengan itu. Ini Dr. Mahathir ni maha Fir'aun, maha zalim. Yang tu lama punya kerja. Sekarang ini kita nak bekerjasama. Sebabnya kerana hanya kita bersatu padu mengundi Pakatan Harapan, baru kita boleh dapat kemenangan. Saya ini minta maaf, umur dah 92, kadang-kadang cakap tersasul. Saya angkat Mak Sabu jadi Presiden UMNO. Dia marah dia pasal turun pangkat dia kata. Dia Presiden amanah bukan UMNO. Sebab tu dia cerita dia boleh naikkan betul bangsa. Bukan saya punya, orang punya. Tapi tak apalah, kita ada kursi lebih, tak apalah. Kita ada kursi boleh duduk atas lantai. Sebab kita bersama dalam satu parti. Tuan-tuan dan puan-puan, saya betul-betul gembira kerana sekarang ini secara rasmi kita telah putuskan supaya 4 buah parti lawan ini bergabung dalam satu pakatan yang dinamakan Pakatan Harapan. Logo sekeliling Dewan ini logo kita. Ingat logo ini, kerana satu hari jika diizinkan oleh ROS, satu hari kita masuk bilik ROS, bukan Rosma. Bila kita nak pangkah esok, kita kena pangkah Pakatan Harapan. Kalau dulu pilihan raya ke-12, ke-13 kita masuk, kita nak kena pilih roket ke, apa nama, bulan ke, mata biru ke. Dulu, sekarang ni tak payah fikir lagi. Masuk situ tengok Pakatan Harapan, pangkah. Itu saja yang saya nak rayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana kemenangan kami bermakna kemenangan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kami akan bersihkan kerajaan. Kami akan kembalikan kerajaan kepada the rule of law. Pemerintahan mengikut undang-undang. Kami akan usaha mendapat balik cincin berlian warna. Kita jual lah. Kita ambil duit. Bukan tak ada isteri siapa yang nak pakai. Isteri saya dia tak pakai cincin berlian. Jadi semua ini kita nak dapat balik duit yang dihilangkan oleh Najib. Kita yakin kita ada idea cara untuk memulih semula keadaan ekonomi negara. Kita akan hapuskan GST. Kita juga akan hapuskan hotel punya cukai hotel. Ini kerajaan bankrupt, duit tak ada. Nak ambil orang dan tidur dalam hotel pun minta duit. Tak malu. Banyak lagi benar-benar yang dilakukan oleh Najib akan kita hapuskan dan gantikan dengan pendekatan baru, mengadakan reformasi dalam pentadbiran negara, mengadakan pentadbiran yang jitu, yang berpegang kepada keluhuran
perubahan undang-undang, perlembagaan negara dan demokrasi yang sebenarnya, bukan kleptokrasi. Najib akan menjadi seorang pemimpin Malaysia yang akan diingati selama ratusan tahun sebagai penyangga yang pertama menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah tuan-tuan dan puan-puan berikan. Kita telah dapat mengutip sebanyak RM5,770. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Dengan itu, kita akhiri program kita pada malam ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang hadir akan sampaikan mesej kepada yang tidak hadir, supaya sokongan terhadap Pakatan Harapan akan bertambah dan bertambah sehingga time pilihan raya kita akan menang insya-Allah dan gantikan UMNO Barisan Nasional. Terima kasih. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama.